Okay guys, 16 plus ni saya dah update kepada iOS 26. Korang tengok dia punya theme, glass theme dia. Okay, yang best ni iOS 26 ni, dia bila kita charge, kita boleh tahu berapa lama phone kita nak penuh. Okay, saya tunjukkan. Kita pergi kat setting. Okay, kita pergi dekat bateri. Kita tengok sini, dia tengah charging. Kalau korang ada set dia sampai 80%, so dia mengambil masa 56 minit untuk 80%. Ke 100, 1 jam 23 minit. So korang boleh set tu kat sini lah, charging ni, charging limit ni, kalau korang nak. Okay, so saya akan buat time lapse. Nanti korang tengok daripada 8% ni ke 100% berapa lama. Right. Okay, saya akan cuba pakai time lapse kat sini untuk korang boleh tengok berapa lama dia nak charge sampai 100%. Okay guys, so tadi kita dah buat time lapse, so dah penuh lah. So korang boleh tengok fully charge. Dia akan tulis kat sini. Bila kalau tekan I ni, kita boleh tahu kenapa bateri kita turun, apa semua. Dia akan bagi tahu. Untuk nak jaga bateri pun dia bagi tahu. Okay guys, siapa yang nak install iOS 26, komen sikit kat bawah.